Yang jelasnya bagi saya, tuan-tuan, yang sindiket ini tak bagi duit kepada amanah. Yang ada lesen Vincent Tan sudah tentu ada hapuan untuk UMNO dan Barisan Nasional. Itu dia isunya yang dikendaki oleh pemimpin-pemimpin dalam negara kita ini. Jadi sebab itu kami ahli Parlimen PAS pada hari Isnin ini akan pejabat menyimpan besar Raja-Raja untuk membawa satu memorandum berkaitan dengan isu judi bola sepak ini dan juga isu dua blok L dan M yang telah mengakibatkan kerugian dan kehilangan kedaulatan maritim untuk di negara kita ini, dan juga menyebabkan kita kehilangan, sama ada Sabah ataupun Sarawak, kehilangan royalti yang sepatutnya diperoleh. Bayangkan kalaulah nilai minyak seperti mana disebut oleh Dr. Mahathir itu bahawa ada 320 bilion ringgit Malaysia, kalau 5% bermakna 16 bilion. Kalau itu berada dalam wilayah Sarawak, bermakna bahawa Sarawak sepatutnya dapat 16 bilion. Kalau itu berada dalam kawasan pantai Sabah, bermakna Sabah layak untuk mendapat 16 bilion. Tapi hari ini kita tak ada dapat, karena telah diserahkan kepada kerajaan, kepada negara Brunei. Jadi sebab itu saya melihat bahawa ini persoalan-persoalan yang sangat membimbangkan kita. Apatah lagi butiran-butiran perjanjian antara negara kita dengan Brunei itu pun tidak pernah diberitahu kepada kita. Ini beberapa persoalan yang peroleh ini, walaupun kita terlepas 320 bilion, tapi sehingga hari ini butiran perjanjian itu masih disembunyikan daripada pengetahuan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kita tak boleh berlengah lagi untuk membiarkan keadaan ini berterusan, dan secara umumnya bahawa Sarawak sudah pasti akan menghadapi pilihan raya umum negeri Sarawak ini dalam tempoh yang terdekat ini. Kalau sama